Masa bagi tu, saya pun lepas sakit, menjerit lah. Dia kata, Encik Lulu, menangis mati situ. Dia kata, jangan menangis. Saya kata, dah sonok sangat. Saya kata kan, tak pernah orang kata dapat rumah sendiri, tak merasa langsung rumah sendiri. Nama makcik Zainulah binti Hamid, umur 65 tahun. Makcik duduk di RPT Atam Labu, rumah Yayasan Perak. Makcik dulu duduk di Taman Mesra Rakyat, duduk seorang lah. Tapi rumah sewa dibayar oleh pihak Bertumal Kampar. Pernah operasi, pembedahan 2 kali, kanser payudara sekali, appendix sekali. Dulu masa muda memang kerja kilang. Lepas tu ada kerja cleaner kosong kat pejabat tanah. Lepas tu meniaga jatuh sakit. Sampai sekarang tak meniaga lah. Harap bantuan je lah. Duit tak ada. Siapa dia bantu? Nak minta tolong anak kan dia orang kerja guard. Seorang anak 4, seorang anak 5. Nak tolong macam mana? Rasa sedih pun ada sebab rumah tak ada. Lepas tu duduk seorang. Makcik minta bantuan minta rumah. Tak dapat. Balik tu terus jumpa penghulu kat pejabat tanah. Terbuka hati tu minta Yayasan Perak. Tak teringat lah nak beli SPMB ke. Tapi fikirkan balik SPMB kena bayar bulan-bulan. Makcik tak kerja. Ada satu hari, makcik balik pada rumah anak kat Terengganu. Ada orang telefon. Tu dia kata, makcik pernah tak mohon rumah yayasan? Pernah. Makcik katanya nak temu ramah sikit. Jom tengok tapak rumah. Masa ni tapak rumah tak ada hutan dah. Tunggu-tunggu bulan tak sampai 3 bulan. Masa tu dia bagi surat. Masa bagi tu, saya pun lepas sakit, menjerit lah. Dia kata, Encik Lulu, menangis mati situ. Jangan menangis. Memang tak percaya dalam hidup saya. Sebab masa terima kunci pun saya tak boleh bercakap. Cik Mio kata, kenapa makcik tak boleh cakap lah saya? Mata saya dah menjijin dah. Saya kata, dah sonok sangat. Saya kata kan, tak pernah orang kata dapat rumah sendiri, tak merasa langsung rumah sendiri. Lepas tu saya kata, tak ada berbayar dekat bank. Memang terima kasih banyak-banyak. Memang tak dijangka sampai sekarang. Kalau makcik teringat kan, macam memang tak jangka-jangka lah makcik dapat rumah ni, memang tak sangka. Nama makcik Zainulah binti Hamid. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak kerajaan negeri juga dan Yayasan Perak untuk berikan makcik ni rumah. Makcik berbesar hati sangatlah. Banyak-banyak terima kasih kepada semua Yayasan Perak untuk beri makcik rumah. Pertama kali dalam hidup makcik ini boleh dapat rumah sendiri. Tak pernah dapat.